Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanggal 18 Januari tahun 2026. Saya balik kampung untuk menyambut tarikh lahir Om Aisy yang ke-79. Kali ni kita nak buat agak besar sikit. Plannya agak mengejut. Saya balik pagi tu nak buat acara berpiasa. Alhamdulillah ramai dapat berkumpul anak beradik-beradik. Okak pula telinga. Kita lagi macam ni. Ada bunyi je kau untuk. Ni. Dua, sekejap. Satu, dua, tiga. Tak boleh lah. Ibu sungai. Ibu sungai. Apa-apa pun makan tu tengah hari tu kita makan dulu beramai-ramai. Gambar lauk lah. Ramai yang tak pakai tudung, tak menutup aurat ni. Haro kan. Iruk makan. Ke kampung baru habis musim dian. Sekarang ni musim rambutan memanggil. Dah duduk ke rumah ke atas ni, seorang pakai capai rambutan. Untuk acara ni kita banyak order barang-barang makan. Pasal dah kelang kabut tak sampai nak masak, kita tumpah lah barang makanan. Mula-mula nak buat surprise. Tapi dah nak panggil orang surau, nak panggil orang masjid, baca doa selamat, nak jemput makan, terpaksa lah khabar ke Abah. Kau cair pula kek di sini. So Abah pun buat selambur lah kan. Dia tunggu je. Lepas asal nak ready. Ni dia barang-barang kita tumpah. Ada sate, ada tupai, ada peluk panggang, ada laksa, macam-macam lah. Kari pap. Kita panggil orang-orang dokek-dokek je. Geng-geng masjid. Ini pokok manggi orang sebelah ni. Tapi biasalah ke kampung ni, semua boleh makan. Biar dia murah rezeki. Tapi berpandang terlebih tu banyak buah manggi kan. Oh, nak pakai. Okey, orang dah nak habis sembahyang asar. Berkecapih kena dore-dore. Abah ni tak boleh lengah-lengah. Semua nak cepik. Kak ambil dia nak pakai baju. Abah dore buat apa sebut. Saya tu dulu dia dah match layak perempuan rumah kan. Wajib cepik.
اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا ظلمنا Kau nak potong kek dulu kah? Potong kek dulu kan? Perempuan tu Itulah. Nantilah potong kek dulu lah. Abah ni tunggulah kau jap. Dia takut kolam tu. Duduk lah bang, duduk bang. Alhamdulillah. Rasa happy je mak. Anak-anak datang sambut hari lahir kan. Yalah, syukur Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mak dapat sambut sampai 79 tahun. Saya dah 50 lebih dah. Dapat dah sambut mak. Syukurlah pada segala nikmat, lindungan, rahmat Allah pada mak. Semoga mak kekal sihat. Sihat sentiasa. Dapat beramal mak, muabah sama sihat. Kita adik-beradik semua. Dapat sambut hari jadi yang akan mendatang. Alhamdulillah. Abah romantik ya kau sana. Dah tua-tua ni kita pun lah nampak Abah ni kan. Masa kita kocik-kocik pun tak payah nak perasan. Alhamdulillah, syukur. Apa ucapan mak? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Allah selamatkan kamu untuk mak. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan untuk mak. Allah selamatkan kamu. Mari kita berselawat. Sallallahu. Saya pegang apa ya? Video. Okey, lagi. Okey, online tu okey. Okey.
Wan, selamat hari jadi. Wan, selamat hari jadi. Rekod lagi. Kau cakap lagi ni kenapa? Share kan dalam grup kan. Ucapan apa sembari jadi ibu? Mak banyak apa ucap terima kasih kat anak-anak mak selamat menyambut hari kelahiran mak. Ke berapa? Yang ke berapa ni? Yang ke 29. Alhamdulillah. Sehat. Kami sehat. Sorok sorak ni. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tu ya kan? Okey, Assalamualaikum. Ada ucapan apa? Ada ucapan tak? Untuk Mak? Ambil lah. Ni ada kalah ucapan ni. Mana ucapan ni? Ucapan untuk Mak ni kamera ni. Ganti. Bukan baik. Ada orang mana ni? Orang tak tahu. Ambil semua. Orang tu kancing. Selamat hari. Tu. Ha? Gimana ucapan tu? Selamat hari jadi Wan. Semoga sihat tubuh badan, dipanjangkan umur. Amin. Amin. Ada satu. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah Zainab. Mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, kuatkan amal ibadat di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita masuk ke dalam tu, Ramai yang mak ada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit pun ada. Ramai sambut hari jadi mak. ada ucapan tak kawan? Selamat hari raya kuat, semoga sehat, tubuh badan, dapat menjalankan amal ibadah. Ni lah, sihat selalu. Malu ada ucapan? Ada ucapan. Ada ucapan kan? Budak ni ha. Oh, nak bagi ucapan kan? Mana bagi ucapan? Ucapan. Semoga sihat. Kau bagi dah ucapan si Wan. Orang bagi ucapan lah sih. Orang bercakap lah. Ada ucapan apa tak kawan? Wan, selamat hari jadi. Semoga panjang umur biasa. Sehat, tubuh badan. Bagi Wan makan pula.
Okey. Dah. Terima kasih Mak. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh, jatuh pula. Okey. Senyum lagi Mak. Hati dah ya tadi. Berapa kali mati ni? Masih puasa bulan. Dewan sama jadi. Awas Pak. Banjir kami jalan pagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Duduk kayak bangi ni. Duduk kayak bangi. Itulah geng Sembang Wan dah tak ada. Kumpul lah sekarang ni. Kan orang sebelah ada duduk muanak tinggal seorang. Yamin. Sini kata cik aku dulu mau bagi dengan tu sini. Sini. Ada. Okey dah. Belum. Ada. Macam terkait. Okey, last. Semua tunjuk orang, semua tunjuk last. Sudah jadi dah. Video. Okey, semua tunjuk balik. Video pula. Selamat hari jadi. Mas, cucu Mas Cici. Jangan sah sibuk Wan. Sibuk Wan lah. Sibuk Mak. Ramai nak melayan orang, nak bersalam, nak ucap, nak ambil gambar. Apa ucapan? Ha? Selamat jadi Wan. Jom dah gambar. Cucu. Ayah mau mix sekali. Cakap dua. Apa nak main game?
Fish. Okey, dah sudah acara sesi berkomeh ramai-ramai. Apa nak umurun boleh pakai lah apa-apa sampah tu kan. Kan ada satu lorang je. Kan budak boleh duduk situ. Ni abah action duduk atas motor ni kan. Ni motor elektrik bateri ni kan. Memandangkan lagi ni hari Ahad, ramai semua nak balik. Sebelum balik berkomeh dulu. Esok kau parah mak kau nak berkomeh. Sebelum balik komeh semua dulu. Anjing elok senang. Dia tinggi. Pandai ada power tadi tu. Ada macam botol tadi kan. Dia ada jatuh. Pengolahan dia botol dia lah. Anak musang di atas kulai. Anak Ha? di dalam banyak. Tidak pakai awak anak tua tidak baduni. Dari mana tu? Kena kereta ni halang lah. Kena kereta ni kan. Ni kereta siapa? Kereta siapa ni? Kereta siapa? Kan kena kereta Nani kan. Ni bukan kereta Nani lah. Ni kereta siapa? Kan kereta Kepak Ngah kan. Bahin pun toda di kubangan, dorong barabah dari kabarang. Sungguh pun tidak bakat tokan, Allah doa bila nak kata. Apa? Besok nak sekolah lah. Besok nak sekolah. Membuang kain ke subara. Awak senang badan tak kucar. Rontong balain donat sikura. Badukun batu nang pulau. Batu nang do anak daro. Badukun batu nang pulau. Batu nang do anak daro. Anak daro. Anak daro. Anak daro. Selamat. Sila. Sila. Masih ya. Apa cakap? Naik gayu. Okey ni deh rangkuman sesi bergambar yang tadi ya. Dengan anak, dengan cucu-cucu, dengan semua-semua dengan abah kan, dengan menantu. Alhamdulillah.
Mak dengan abah lah orang paling happy kayak gini kan. Samalah kita. Kan, alhamdulillah. Kiran dan Kirin. Apa? Tak cakap pun. Apa? It's so complicated. Macam mana tangan? Boleh gini. Ngakak. Okey, abah pula saya tak balik lagi. Ambil cuti hari Senin. Melayan abah tengok final Gegar Gaza. Memang Roma betul dia tu. Kona ada semua penyanyi-penyanyi tu kan. Sampai pukul 2 boleh. Okey, pagi Isnin tu kita nak bagi mak abah relax. Kita pergi keluar minum pagi kat luar. Makan topi sawah. Okey, inilah keadaan Nak rasa dulu. untuk sambutan hari raya mak ke-79. Semoga kita berjumpa lagi dia akan datang. Sama-samalah kita doakan kita semua sihat dan dapat sambut lagi akan datang. InsyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Allahumma
إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.